Nyosal gak jadi subscribe. Tekan tombol lonceng untuk press video selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'ala yaf'ilu fa'alan fahuwa fa'ilun wa dhaka maf'ulun if'il la taf'il maf'ilun mif'alun. Oi, mai nak kun ke? Berea aku mai. Berea tu. Dah, berea. Fa'ala yaf'ilu fa'alan fahuwa fa'ilun wa dhaka maf'ulun. Kakak be pala be pu pala daraba ke gaci. Daraba. Yo mai kurang pidol. Anjir ku tu. Anjir. Him. Daraba yadribu darban. Anjir gawin bukan mai anjir. Fihim nene mono. Mana nunggu? Ikut sampai beli. Ane nak koi. Kakak di better friendly hotel dulu. Bina pembahasan masalah amel-amel gadget belum ke? Belum. Belum ah Dina. Buka hitam. Mai hitam. Mai kita Bilik. Tinggal tapi rumpu tinggal. Yang nak tinggal jam ribu. Maka tu ke berdua ni. Cilok pak halaman kepun. Dalam kupun. Pak halaman 6. Itu halaman sana. Ya. Nak bengai. Al-awamilu fin nahwi mi'atun. Bermula amel-amel di dalam kitab Nahu itu 100. Ya, tunggu mae kuhim. Jadi amel-amel dalam kitab Nahu na 100 boh. Nak kali ngau mai tu. Nah, kek Yang kebagi uka ho. Di dalam 100 kebagi iaitu lafziyatun wa ma'nawiyatun. Lafzi dan maknawi. Ya, jadi Jina dah tulis. Itu mai ah. Dua bono. Oh, ya 2 bono tertu. Ni 2 bono tertu. Menjaga kurang. Tak apa. Dapat 10. Tu. Aku tak tu di jangan cukup ono cukup kita cukup. Dan betul kita yang dua tu. Tak boleh mai, tak boleh him tu. Yang sentuh bateri dengan 2. Ya, mai. Amel 100. Kali mai. Kan. Jadi biar kala Jina dah jelaskan tunggu mai tunggu him. Jadi kalau kena ada apa-apa kan. Gua ketemu dia macam tak rugi. Amel-amel dalam kitab Nahu na 100. 100-nya dibagi 2. Bukan berarti ban 100. Tapi dah namanya. tu haram untuk boleh. Jadi pembahagian ji iaitu Kau yang ngod. lafzi dan maknawi. Ya, tu lafzi kebagilah. Oi, Oi, patahkan buka le. aneh nak kebun puyu. Fihim naik gerang tu. Buhara. Mai nggo. Buka botak. Dibaca mai ke? Dibaca. Try. Kita tu ni. Dia aja. Kan mangai deh. Yang kan. Murid tu. Tak boleh mai, tak boleh him. Yang tulis. Oh. Murid sertau. Ya, dari rekunun, tadi yang sayang murid tungku cuman main nanti. Udah kagak baca mai. Jika kalau muram tulis. Kau yang tali tekan yang dah tulis kaya tak baca. Si baca hi. Mai dong ku. Amel setu. Lafziyatun dengan maknawiyatun. Dengar. Paling pengaruh puno. Puno kapagah murid puno. Kau bangai ro tu. Ya kagak dihim baca mai. Kamu tu je gede sesuai amel kita nak guna serta bagi 2 lafziyatun dengan maknawiyatun. Ipan ni baca. Puan je ke? Puan je baca. Anjing. Jadi
Anak jangan mau baca. Này, nè, rencana mang hal sober no. Hai empat ngon dalam bilik fihim. Jadi kan dia baca yang kalau dia udara dan rumah fihim dia baca. Jadi kadang tanya tiba cara putam tulis huruf. Ya kan. Kahan dia baca, kakak hana mono. Him, nya do gara nu. Purno mai. Nah, kuno nungku. Tapi nak kuno. Nale apa panggil bilik je. Pajang apa no? Nah, mana baru tapi nak muno. Item pernah duku, kuda daga-daga. IE ro, ilang kira ayu puyo mo mula item pernah mecut. Mai saya kata pegah tanah lah sah. Tapi sabi na lah sah. Pegah gok kala, pegahnya kala, je kala. Gura-gura kala. Ini ban cara. Yang urusan ron kumahe dalam bilik berarti mana kamu gura dalam bilik tu? Kamu kudin dalam bilik ron. Oh, hana apa yang kuding kata kau kutu mana berkata. Ha tu, semua memang udah batal dah. Tiba janji lah mulai ronyo tiap mono bangku hip. Baik pandang puhi, mana aku kayaknya lupa nggak lagi punya pandang ame burik baca, lupa nggak tu. Banyak nyapu amai. Kita dah kontrol long pina tungku dina ada tu tungku lain-lain apa. Ada dina orang tang nyo kajut. Ada tatuk nyo wallahu alam bisawab. Tak belawut. Sallallahu wasallama ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Kotang nggak gitu. Nah, lagi himpuk mak ro tu buat dia tembuat, tak ro tu. Ah, mereka yang gede ni gue betul. Ini tinggal menjaga. Putra main gede tu ni gue, cuba. Gede long dan jangan baca. Nak pelajaran apa nak? Perle dah nak. Yang pelajaran baca pelajaran ketiga. Gimana cara mana belum baca? Nah je no, nak buku. Ini orang mana telefon? Sama ni. SHO So, LAT lat, ulangi. sobat. Betul. Bukan main jauh tidak main. Tidak dulu. Tidak. Oh ya, nak beli sama. Yang Dia baca yang. Siapa nak baca? NGI Ni, ke ngau ke, ulangi. silap. Betul yang. Tuh, pasti cara ngomong baik ke dengku pura-pura bengai. Boleh ya. Itu tadi baca dengku belancar je lagi yang. Apa ni? Ini ada ini. Ada. Ada. Oh, aduh. Tekiknya lah lah dia haji iya. Tu yang tapi dia tarik tu. Tunggu hana ja. Ana aku nak boleh baca. Ana kai lah. Ana kai lah. Ah, itu dengar. Kakak ada dengar. Oh, itu je. Apa yang no? Fihim ah. Him ada dengar ke? Ada dengar. Dah dengar ni. Dia kau pakai dengar. Mana na? Itu dengan detik ada boleh pak dengar. Angka kalau kira ini, saya mulang dengar bagai polim dah jual teh. Orang ai padai. Jangan tu boleh apa yang mungkin. Bolehnya minyak boleh mulang-mulang tu. Ya, kita tu. Dengar boleh banyak. Baik boleh banyak dah. Run tu anu minyak. Tengok tu ha kau kuban tu. Kata urung si tu kampung. Dia boleh-boleh. Oh, yang apa dia dua bateri Honda banyak. Boleh ya. Mau. Dah tahu aku dua. Oh, mai. Lagi lah. Ana ada. Pakai lagi ha. Ana dengan aku pernah bacanya kata yang Him pernah. Dah lagi baik penuh. Mana pernah?
SO so Ha. lat mati lat sobat nyaman Sobat. ha Kau pernah ke? tihim Ya betul pernah ke? betul belum baca so yo lat mati lat sobat menoi ke tihim Ya betul. Hello ngabar kan tahu aku dengar apa. Ero dak ada balai di benar lagi banyak ke baca. Nyoci jak apa sih dia betul-betul pernah. mana yang benar wah Ana betul lo ngabar aku. Si betul pernah di masa di mana betul pernah. Kan cijak ke deh. Ya je lah mana. ya habis tihim benar sobat tungku kemenan tungku ang petele ha balung tok gara-gara tihim ya hanali tihim Opa bay tihim hanali yo hanali tihim papun yo kobi ka hanali tihim papun yo kobi ayo tihim tihim Astagfirullah.